ER6, sebelah Versys. Enjin sama, tune je yang berbeza. 250 punya skuter, belakang 2 lapis. Honda ni QJ. Ni Morenas. InsyaAllah next bila tak ada yang kelas ni, yang auto punya nanti insyaAllah. Ni nombor plate memang A. Okay, kita jumpa geng lah. ER6 Naked dengan F. Okay, kita tengok yang sana pula. Kami pun dah jentera dan so hari ni banyaklah motor kita buat combo sikit motor AIS Selangor. Anggaran berapa? Anggaran tadi kat 200 lebih lah. 200 lebih. 200 lebih lah. Live anak acik ni dekat Solia. Jadi ni pengarah RC Selangor. Untuk sama-sama dengan solat hajat apa semua kita boleh sampai malam ni lah yang bersama apa MBC Kedah, Bersih dan Tasri Anwar Musa. Terbaik. Motor banyak ni. Motor banyak ni. InsyaAllah. Ni setup adventure ni. Kita tak cukup nak jamak Ali. Cukup kita. Tak ikut. Kalau ada Angah ni, Angah buat video call ni kan, tu pilih jenis mana. Dia sibuk dengan motor besar dia tu. Ini 1200 ni. Wah, motor ni banyak stiker. Arwah Nek Aziz, Tok Guru. Hati-hati bang, dia kucing bang. Oh iya ke? Okey. Elegant pun ada banyak. Tapi kita tak bawa elegant lah hari ni. Ini antaranya motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat hadir lah kepada semua peserta konvoi daripada AIS Selangor yang berkonvoi pada hari ini insyaAllah. Dan saya harap kita dapat bersama-sama dalam program himpunan jentera POS Selangor pada hari ini. Dan saya berharap kita bila pulang nanti berhati-hatilah semua. Semoga sihat walafiat. Terbaik. Pesanan daripada pengarah ARC Selangor, Encik Mau Ali kita. Terbaik. Biasa. Ya. Nasib baik waknya sporting. Tuan rumah sporting lah. Dia benarkan kita parking. Kalau tak pening juga. Okey, saya nak pergi tengok dekat kawasan. Dah nak maghrib lah. Okey. Yang geng motor lah. Yang geng kereta masih lagi sangkut lah. Jam lagi. Dan tadi kita masa di RV1 tadi kita ada bas, rombongan bas daripada Bangi kan. Okay, ni pakcik-pakcik kita yang baru sampai, yang parking jauh lah, dia jalan kaki ke sini. Dari mana kak? Dari Sepang.
Dari Sepang. Selamat datang Kak. Mana masuk kat mana? Belakang. Oh iya, saya pun baru sampai Kak. Oh, iya. Sorry. Okey, ni Himpunan Jentera Pilihan Raya PAS Negeri Selangor. Hari inilah Sabtu. Okey. Kita masuk ke dalam tengok jualan, pusat jualan. Dan kebanyakannya jemaah dah standby untuk solat maghrib lah. Bagus lah amal muda ni. Dah jawab apa dah? Dah jawab apa adik? Oh, ternyata satu. Bagus. Bagus. Terbaik. Sahabat Sungai Buloh kita. Say something. Say something. Selamat datang ke Kompas Tanjung Karang. Sementara tunggu waktu maghrib, geng kita ada yang alas perut dululah. Mana yang boleh jamak, dah boleh ambil tempat teruslah. Pakai lagi. Jadi kemungkinan besar ada. Mana lu tulis di bobby? Yes. Okey, azan maghrib lah. ST 8801 kereta mengganggu lalu lintas. Tolong di